Kali ini pengalaman saya lebih mencabar kerana saya perlu trekking dan bermalam di gua. Sebelum saya berangkat, saya singgah sebentar di sebuah kedai runcit. Di situ pertama kali saya lihat orang asli suku kaum Batik membeli keperluan rumah. Senyum mereka ramah, sederhana tapi penuh mesra. Momen kecil tapi cukup buat saya rasa dekat dengan kehidupan di Taman Negara Pahang. Tak lama selepas itu, guide yang saya tunggu pun datang dan menjemput saya dengan 4x4. Kami terus ke hotel, ambil pasangan pelancong luar negara yang akan turut serta. Dari situ, perjalanan diteruskan ke JT Kuala Tahan. Jadi tuan-puan, seperti biasa, kami perlu mendaki tangga menuju ke Pejabat Ranger. Pejabat Ranger? Ranger. Di sinilah berlaku satu perkara yang penting. Setiap barang yang dibawa perlu diperiksa satu persatu. Permit kamera perlu dibayar dan ranger akan pastikan tiada barang yang boleh mencemarkan hutan dibawa masuk. Undang-undang Taman Negara Pahang ni sangat jelas. Sampah sekecil mana pun tak boleh ditinggalkan. Jadi tuan-puan, selepas selesai urusan, kami turun ke JT. Bot panjang dah tunggu kami dah. Angin sungai mula menyambut, arus deras telah menjadi isyarat bahawa perjalanan kami ini baru saja bermula. Destinasi berikutnya Kuala Keniam. Ini adalah titik mula trekking untuk menuju gua yang akan menjadi tempat bermalam kami pada malam ini. Waktu itu saya mula rasa teruja dan berdebar dan penuh tanda tanya. Saya mula rasa apa yang tunggu aku kat depan ni. Itulah keindahan sebenar Taman Negara Pahang. Setiap langkah adalah satu penemuan baru.